Assalamualaikum, hari ini saya nak membentangkan tentang projek saya, iaitu alat pelipat dati mudah alih menggunakan sistem Internet of Things, iaitu IoT secara automatik. Okey, kalau macam sebelum ni dekat bengkel saya, kalau nak gunakan mesin pelipat dating ni sangat berat dan susah untuk angkut ke mana-mana. Okey, boleh tengok dari sini, saya menambahkan inovasi. Sebagaimana contoh, mesin ini mudah alih, boleh bawa ke mana-mana dan menambahkan sistem IoT secara automatik dengan menambahkan motor. Okey, mari saya tunjukkan cara-cara untuk menggunakan mesin ini. Caranya agak mudah. Mula-mula kita perlu longgarkan nut ini menggunakan spana 16. Kita masuk dengan ngam. Lepas tu kita ketatkan je. Lepas tu kita boleh tengok, kita perlu tengok dekat sini status dia dah ready atau belum. Kalau dah ready, kita boleh guna mesin ini. Dekat sini kita ada 3 jenis tombol, iaitu bermakna ada 3 darjah. Kita boleh pilih, yang ini 45, yang ini 60 dan ini 90. Okey, kita ada juga manual, kita ada juga auto dan manual. Mana-mana kita boleh pilih. Okey, saya tunjukkan yang manual dulu. Kalau macam ni, saya tunjuk, tekan sekali je. Okey, dia akan naik 90 darjah. Sangat senang. Okey, kali ini kita try pula menggunakan handphone dengan sudut 60 darjah. Kita tekan sini je, sangat mudah. Ya, begitu sahaja. Alright, seterusnya kita buat sudut 45 pula. Ya, tengok ni. Tengok 45. Dah berapa jam. Sorry. Okay, kita buka. Okay, kita tengok hasil dia. Okay, ini 90, ini 60, ini 45. Ini menggunakan manual, dua ini menggunakan handphone. Sekian, terima kasih kerana kami.